10 dia segi 3. Dari segi 3. Merah senang. Perimeter. Perimeter ialah ukur keliling. Di mana dia bermula, di mana bermula, di situ juga dia berakhir. So, nasihat cikgu kat sini, buatlah huruf tu, segmenkan dia. A, B, C. Jadi nak cari perimeter, kita cakaplah perimeter ialah A. Nak bagi C ke, nak bagi C ke, nak bagi B. Tak kisah mana-mana. Yang penting dengar perkataan cikgu cakap ni tadi ni. Bermula mana, berakhir di situ juga. Cikgu nak ikut turutan. A ke B. Okey. A, B tambah B, C tambah C, A. Ini maksudnya di mana dia bermula, di situ dia berakhir. Itu saja maksudnya. Okey, jadi A, B 7, B, C 9, C, A 5. Dah. Okey. So, tambahkan 7 tambah 9, 16 tambah 5, 21. So, 21 cm. Cikgu boleh tak mula daripada C? Ya boleh. Kalau mula dari C, CB. Kalau mula dari C, CB, BA, AC. Kan jumpa juga C dengan C. Tak kisahlah mula di mana sebenarnya. Bukan mesti bermula dari A. Okey? Alhamdulillah.